Dia perlu ada internet. Woi, siapa tu? Mampus kami. Thank you geng yang hadir support. Terima kasih. Okay, tolong share ya. Siapa yang baru masuk, tolong share saya geng. Kami kini ada buka dua live, yaitu dekat Titi dengan YT. Susah nak nyebut geng. Oh, panas dalam tu geng. Sementara belum jalan lagi, belum kita nak ke hutan tu geng. Kita masuk sekejap sini, kita tengok-tengok dekat sini. Tak ada apa-apa geng. Ni lantai pun dah buruk ya. Lantai dia pun dah buruk geng. Ni silap-silap pijak jatuh gedebuk dekat bawah. Lubang ni geng. Lantai dah tak tahan lagi geng. Hello, thank you Hadi. Terima kasih Hadi dekat YT ya. Oh, tak dapat angkat geng. Ni tak dapat lagi. Dah jam dekat sana dah. Ni jalan nak menuju ke Batu Hidup yang lokasi yang kita nak pergi ni. Agak jauh geng daripada sini. Agak jauh daripada sini. Jalan tu melalui hutan ni, hutan belakang ni. Ni hutan belakang ni. Ni ada gunung tinggi lah. Kalau jatuh tak tinggi geng. Rendah je. Ini dong tu ni. Tengok ni. Di sini. Sorry dekat YT dia agak kabur sikit. Macam tu jadi dia geng. Macam tu lah kejadian dia. Lalu berubah. Memang betul. Tak perlu pakai lagi. Tak upah lagi. Ada suara orang.
Ada suara orang yang dalam. Ya. Jalan dalam itu ya habis. Tutup lah jalan itu. Nang benar selut lah dek dah. Lama. Boleh usi tu je. Lama dah sih ni. Lama kita lah lah. Dah sekitar tahun lepas dah. Lama dah. 3 tahun dah. 3 tahun dah. 3 tahun dah. Yang nak PM korang boleh PM, yang mana yang nak bercuti, yang mana yang nak bersantai-santai. Ni dapur yang dekat tanah ni. Assalamualaikum. Pagar dia pun dah roboh. Pagar dah roboh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hutan ni dah kena tu lagi. Dah kena tebang. Banyak pokok dah kena tebang ke sini. Ni tanah orang lagi. Tengok di atas tu, geng. Kau benar ada sini, wujudkan diri kau. Wujud. Hadirkan diri kau. Baru sebentar tadi aku nampak kau. Aku nampak kepalamu. Nampak percaya bilik tu, geng. Bilik tu nampak percaya. Kami situ, nampaknya situ dah. Dari lebah ya, kami nampak tadinya berdiri situ. Nya dari kosan tu, nya tinggi. Kepala sampai situ, kepala. Nampak kepala aja dari situ. Kami lebah tadi. Sadar, geng. Pandainya lari. Ya, terbumbung lah. Kami tadi dari situ, kita orang nggak lebah tuh. Dari situ kami nampaknya kepala sampai sia. Betul-betul nampak kepalanya. Muka hitam. Wahai penunggu-penunggu yang ada di dalam rumah ini, jika benar kau ada di sini, pewujudkan dirimu, bunyikan suara-suaramu. Aku datang bukan ingin berteman, aku hanya datang ingin melihat adakah benar kalian ada di sini. Hadir. Gimana kalian? Gimana kau? Tunjukkan diri kalian.
Sudah apa-apa di atas tu Sam? Orang pun macam masih ada geng. Cuba kita nak tengok dulu MF geng. Ada si yang penora di situ. Sekejap ya. Kita buka dulu. Kan? Masih ada lagi. Masih ada orangnya. Kokotnya dari atas nun kali. Hanya dah caw takut kena kepung. Yalah. Dah mungkin saya dah ya. Pandainya lari. Oh dah. Jom kita pergi lokasi kita. Cek kan ni. Dah. Aku ada ambas di bank. Okey. Macam ni? Kita pergi tu apit dulu kah? Siapa? Ni kan pun kami dah plan awal-awal. Boleh? Oh. Macam macam orang kata apa? Macam terus buat ni macam belum standby. Belum bersedia lah. Belum ada persediaan. Okey, betul. Kita cepat murah apa? Plastik ini untuk cepat. Cepat. Oh, kita perlukan shield untuk shield pun dulu. Kami perlu tenaga. Ya. Sebab benar tu yang main sedut tenaga. Ni pintu yang sebenar dia geng. Pintu masuk pergi rumah ni geng. Ni jalan pintu utama dia. Ojai. Okey, namun orang kita ya. Kita pakai ni. Kali ada belakang. Belakang aku. Di atas lah. Sama. Belakang aku. Sama dulu ni. Kita sebenarnya nak pergi bukit dekat Batu Hidup tu geng. Tapi ada masalah jalan masalah jalan sebab dah lama si jalan dekat tu geng. Dah lama dah tak masuk. Rumput dan pokok-pokok dah makin meninggi geng. Dan kawasan tu dah habis kena tutup pokok-pokok geng. Jadi kita tak jumpa jalan. Alang-alang geng dah jadi makasam geng. Kita buat ke sini geng. Hari itu kita dah buat kat rumah ni. Kita pacak satu cam CCTV ke sini dan kita pancar ke sini. Masa tu kita ada nampak sedikit lah nyampun efek daripada sini. Ada perempuan dekat tiang ni. Ada perempuan berdiri sini. Tengok daripada CCTV lah. Dekat sini ada kurang masa tu geng. Tapi dekat sini ada perempuan baju merah, pakai baju merah. Buat dekat tempat band nampak tadi. Tu. Sana. Kita tengok atas lagi. Kita tengok atas lagi. Mungkin ada dalam ni. Ada yang Tadi lah. akan masuk lagi. Si sabar nak nangga dalam macam ni. Sabar geng, relax geng. Wahai penghuni-penghuni yang ada di sini. Aku mau perwujudkan diri kalian, perwujudkan sosok kalian, suara kalian jika ada. Buktikanlah yang kalian ada di sini. Gembira ke sini. Mun CCTV dari situ geng. Pandang pergi sebelah ya, takut sebelah tu si nampak geng. Boleh tapi mau Dari situ. CCTV dari situ paling bagus sekali. Ya boleh. Boleh kan? Situ ada tuang sih. Kan dari situ. Boleh tangga belah ya. Nya terbuka luas bah. Dari situ pun okey. Dari situ fokus pergi sebelah ya. Macam ni geng. Okey sih geng CCTV kita pasang situ. Daripada spot situ tak? Ha. Kita duduk
Kita duduk mana? Depan kita pun boleh nampak CCTV situ lah. Macam ni. Kita duduk depan. Kita tengok melalui telefon lah. CCTV mungkin dia datang daripada TikTok kah ataupun Tapi rasanya dari situ bagus lah. Dia dapat buka nangga semua. kita duduk. Duduk dekat bawah. Boleh lah. Oh. Duduk bawah boleh. Biar sini gelap, senang kan? Sini biar gelap, kita tengok dari bawah. Boleh. Dari bawah tu pun boleh. Tu. Tu semua nak lah. Ha? Semua nampak. Ni memang semua nampak lah. Sekejap geng, saya nak setting CCTV dulu geng. Sekejap geng. Korang sabar geng, sabar. Saya nak setting CCTV dulu. Sekejap geng, saya nak tutup lampu geng. Biar ada macam ni. Okey tak geng, macam ni geng. Cuba korang tengok. Cantik tak view macam ni geng. Memang boleh nampak lah semua geng. Semua kena. Semua dah nampak. Bagi datang sini, kita akan buka semua. Satu lubang, tadi 4 lubang. Okey, kita tumbang dulu geng. Dah kita dah pasang CCTV ni, tengok ke CCTV dekat sini geng. Kita pasang dekat sini. Spot view nya kacau. Spot view dia kacak. Aku lupa main bak dalam CCTV tu. Oh, tak simak dia. Datang. Makan. Makan lah. Yalah, belakang pun boleh, kan? Ngam, okey. Okey geng. Okey geng, thank you yang tepat-tepat geng. Tolong PC ya. Tolong share, tolong PC geng. Sekejap ni, korang tengok macam ni. Silau ni, ada lampu tu. Kita tunggu sahabat kita nak pasang video. Kita pasang apa Sia? Video ke apa? Bagus kau pasang nasi tu. Letak aku pun EMF. Biar nampaknya klip pula. EMF lah. Tinggal situ. Geng, EMF kita tinggal sini geng. Biar nampak kalau orang ada datang dia akan berkelip geng. EMF tinggal sini geng. Apa putih tadi? Tingkap. Ini sebelah tepi tu tingkap membuka tadi. Ada menimpas benda putih. Tinggal jalan. Ada menimpas baju putih tadi. Tingkap yang buka sebelah kanan. Kita nanggah belah kanannya. Bebenah kain putih lah melimpasnya tadi. Main di luarnya, kita dalamnya di luar. Oh. Dia terbang saya tadi. Okay, thank you. Tapping. Geng, ada benda putih tadi geng melimpas. Betul aku pandang, cun aku pandang ke sini geng. Dia melimpas dekat sini, dekat tingkap tu geng. Okey, kau pasang apa tu? Okey. Kita pasang ya kah? Okey lah. Cun lah, boleh kita turun lah. Okey geng, ada pasang. Buka. Okay. Kita pun ada pasang ni geng, sekali tarik dia. Okay. Lepas pandang, kami hampir lepas pandang juga tadi geng. Cun kami pandang dekat sia, angkat baru nak letaknya tadi sia. Kita dekat dalam, dia main dekat luar. Pandai dia, lari.
apalah. Kita tinggalkan CDB dekat sana geng. Biar dia dalam gelap geng CDB tu. Kalau terang benda tu tak mau hadir geng. Korang tengok macam ni lah di atas geng. Sebab tak ada orang dah ke atas, kita dah tinggal dia. Tu gelap geng, tak ada lampu ke atas tu. Nanti kita pantau ke bawah geng. Bagi rasa buat sikit tak? Ada rasa buat tak? Ada. Oh. Untuk saya ingat. Dah sah. TV dan semua dah basah. Saya dah cuba buka sikit dah. Sikit dah lah. Sebab buka banyak nanti. Risau banyak dia datang. Lagi Banyak dia datang, buka banyak datang. dapat cukup sekadar satu pintu je buka. Okey. Siapa buka banyak-banyak ni. Yang mana yang tahu lah, yang mana yang faham. Saya buka. Okay geng, kita dah pasang CCTV ke atas. Gelap geng, tak ada lampu apa ke atas ah. CCTV dari atas. Tunggu. Ada segi handphone aku lupa tinggal sih. Saya ada internet ya? Oh. Apa ya? Kita pegang dulu. Tak apa. Cuma ni, salah. Buat. Kita nunggu sekejap ah. Handphone sikit aku lupa tinggal saya. Saya ada internet di atas. Aku lupa lagi geng. Satu handphone aku lupa tinggal. Sebab dekat atas tu CCTV tu dia perlukan satu internet untuk dia berfungsi geng. Alamak geng. Hampir terlupa aku tadi geng. Hampir terlupa aku. Paksa aku naik balik. CCTV ni perlu internet geng. Dia perlu ada internet. Woi. Siapa tu? Dia tegur aku geng. Pupan. Dia tegur aku tadi. Belah kanan kami ah. Tadi semua muncul kau. Sabar, relax. Tadi yang semua muncul geng. Panggil tak nak muncul. Umpan geng, Pontianak. Korang mesti tahu geng, Pontianak geng. Oi. Sekejap dia, saya setting dulu ya. Wah, ajar dia. Kita orang dengar saya tadi geng. Nak lembut suaranya. Tak tahu, mau tahu macam ni suara yang tadi geng. Macam ya, dekat situ je bunyinya. Dekat dengan kami. Kami seperasannya tak. Memangnya tadi ya, yang limpas kain putih tadi ya. Siapa geng? Kita nangganya kelak. Kita akan nangganya dari CCTV geng. Seram sejuk aku geng, kena ada geng. Tak kau sia. Seram sejuk aku geng. Siapa sih kejut geng, tiba-tiba aja dekat belakang. Dengar suaranya.
Okey, ya dah connect internet geng. Dah connect. Tadinya aku lupa tinggal segi handphone pakai internetnya. Tu mun ada dapat tengok je geng. Ya tetang dengan aku. Mai. Ya aku terkejut aku. Ha? Kamu dengar? Dari belakang, dari tadi saya dengar bunyi ketawa belakang sana. Oh, belakang tu. Iya, tapi saya tidak peduli. Oh. Ben dekat mengkeluar dekat sana tadi kan. Yang bunyi sebelah sini. Sebelah sini sikit. Yalah. Nang dekat dengan aku tadi. Ni sudah 2 tadi. Di bawah. Dari barah. Okey, jom. Kita ketul ke di bawah. Okay, kita pantau dia bawah geng. Aku di pesa. Tapi rasa mengizinkan. Apa ya sih diizinkan dek? Dia tidak mengizinkan. Jap geng. Macam-macam tangan lah malam tu. Jap geng ah. Aku berpeluh. Awak. Tu tadi geng, si Libian tinggal ke. Tunggu kita dekat base nanti tengok pantau dia geng. Malam ni geng macam ada bagus sikit lah geng. Dia punya tu ada dengar suara. Macam malam yang lepas tu tak ada suara geng. Malam ni agak bagus sikit, ada dapat dengar suara. Okay, kita nak ambil ayah. Semua tersiapnya lari ke depan. Ya, memang lari. Memang tadi sekejap aja.